Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis, datuk-datuk, datin-datin, profesor, rakan-rakan NGO, rakan Tionghoa yang hadir pada majlis raya nasionalis pada kali ini. Terima kasih dan selamat Hari Raya diucapkan walaupun dah hampir nak tamat raya kita ni. Biasalah, inilah budaya Melayu yang kita nak kekalkan. Sebenarnya saya dan rakan-rakan telah mengkaji isu Melayu ini lebih saya rasa 10 tahun. Saya antara orang yang menentang peringkat awal isu nak membangunkan Melayu ini. Kerana kita selama ini berpahaman bahawa kita sebut Melayu adalah merupakan satu isu perkauman, isu asabiyah yang negatif, yang boleh membawa perpecahan kaum. Tetapi apabila saya mengkaji, membaca, berbincang, menelaah pelbagai buku dan juga artikel-artikel yang ditulis oleh para sejarawan dan juga ilmuwan, maka saya dapati dia bukan suatu yang negatif memperjuangkan isu Melayu. Malah dia membawa isu yang sangat positif kepada negara keseluruhannya, kepada semua kaum. Jadi sebab itu kita buat NGO. Peringkat awalnya kita bertelagah dalam nama ini. Tetapi apabila saya melihat keadaan orang Melayu hari ini, yang saya istilahkan sudah berada di pinggir gaung yang boleh jatuh bila-bila masa saja, baik di segi pendidikan, sosial, agama dan sebagainya. Saya memikirkan mungkin mencari satu nama yang mungkin orang jelek, mungkin orang terkejut, tetapi membawa signifikan dalam nak memperjuangkan isu ini. Maka sebab itulah saya namakan sebagai nasionalis. Jadi saya harap itu tidak bermakna bahawa kita mengenepikan agama lain, bangsa lain, kaum lain dan sebagainya, tidak. Tetapi untuk melahirkan semangat kembali orang Melayu yang sudah terpinggir ini, saya rasakan kena satu transformasi. Saya selalu minat yang disebut selalu oleh pemimpin-pemimpin dahulu sebagai revolusi mental. Mungkin tuan-tuan ada baca buku itu. Saya tertarik buku itu. Walaupun dah ditulis oleh Datuk Senu begitu lama, tetapi dia mempunyai signifikan sebab orang Melayu tak berubah-ubah. Kita masih mengharapkan orang lain untuk mengubah nasib kita. Gantung pada politik untuk mengubah nasib kita. Kita menyalahkan orang lain pula tentang keadaan yang kita hadapi. So, bergantung dengan orang lain, menyalahkan orang lain. Ini semua adalah konotasi-konotasi yang sangat negatif ada pada orang Melayu. Jadi sebab itu hari ini, Melayu bukanlah satu kaum yang dipandang tinggi oleh orang lain. Tidak. Kerana kita mempunyai sifat-sifat negatif ini. So, ini bagi saya satu lonjakan yang harus kita buat. Dan inilah perjuangan nasionalis. Kita banyak masalah. Kalau kita nak senaraikan masalah, saya rasa satu hari satu malam pun tidak habis masalah negara kita ini. Dari semua aspek. Masalah agama, masalah perpaduan, masalah pendidikan, masalah sosial, masalah ekonomi. Just name it, orang putih kata. Semua ada masalah. Dan masalah itu semuanya berat-berat dan memerlukan tindakan. Cuma saya telah membuat
tindakan firefighting ini. Ini isu base. Tindakan isu base action ini saya dah buat selama saya ingat sejak Lina Joy punya kes murtad. Mana dah berbelas tahun kita jadi firefighter. Ada isu kita fight. Jadi akhirnya lepas satu isu timbul isu ini. Sekarang ini isu bendera dah berapa kali isu bendera. Mula bendera terbalik, lepas tu bendera tak cukup jalur, bendera hilang sabit. Sekarang keluar Kementerian Pendidikan pula buat silap. Ini bagi saya luar biasa. Bukan semakin kurang, semakin bertambah. So kita takkan habis menangani isu ini kalau kita nak jadi firefighting. Jadi bagi saya, isu ini bukan lahir begitu saja. Dia bukan lahir sebab semalam. Dia lahir sejak lama, begitu lama. Isu tanah umpamanya, bukan zaman ini saja. Puluhan tahun isu tanah kita dah hilang. Sampai sekarang hilang. Kita berjuang. Yang ceroboh di Raub, saya yang bawa ke mahkamah. Baru hari ini dia tebang pokok. Ini cerita lama. Tapi tak selesai juga. Tebang 200 pokok. Baru berapa ekar? Kalau satu ekar ada 40 pokok, baru berapa ekar? Ini ada 4,000 ekar. Satu kawasan. Jadi, saya fikir dengan kawan-kawan, kita tak habis kalau kita hanya setakat firefighting. Ini bukan bermakna kita tidak buat. Kita akan tetap menyokong sahabat-sahabat kita yang memperjuangkan isu tanah, memperjuangkan isu pendidikan, memperjuangkan isu bahasa dan sebagainya. Kita akan terus perjuangkan perkara ini. Kita akan bersama-sama. Tetapi bagi saya, nasionalis haruslah mempunyai agenda yang lebih besar dan lebih lama lagi. Dan lebih tuntas. Sebab itu saya suka menyebut kata-kata Jack Ma, CEO Alibaba.com. Dia kata kalau kita buat bisnes, jangan ingat hari ini kita buat, besok kita untung. Kita kena fikir, hari ini kita buat 15 tahun, baru kita boleh reap ataupun kita tuai dia punya hasilnya. So sebenarnya, saya dan rakan-rakan telah berbincang, kita ambil kaedah ini, meletakkan 15 tahun perjuangan kita. Kalau hidup lagi 15 tahun, Alhamdulillah. Kalau tak hidup pun, saya ingat, tak apalah, mungkin generasi di depan akan menyambungnya. Ramai yang dalam sini saya rasa mungkin tak hidup dah 15 tahun lagi. Mungkin, wallahualam, jangan. Nampaknya dah veteran. Mungkin Cikgu Rafizah boleh lagi 15 tahun, you're still young. But people like me, I think, it just matter maybe another few more years to go. But anyway, ini yang kita nak sasarkan. Sebab itu bila saya mengkaji balik penulisan, pemikiran, saya dapati pemikiran Ibn Khaldun adalah merupakan pemikiran terbaik dalam membina tamadun. Jadi jangan salahkan saya kalau saya mengambil model ini. Sebab saya tidak jumpa lagi mana model yang betul-betul secara agak cerakin, agak detail membahaskan tentang bagaimana nak membangunkan isu tamadun ini. Saya tahu ramai ahli-ahli pemikir barat membincangkan tentang tamadun ini dan sebagainya. So bagi saya ini adalah agenda nasionalis, bagaimana kita nak membangunkan balik bangsa Melayu ini, tamadun Melayu ini dengan lebih syumul, dengan lebih komprehensif, dengan lebih kita kata berdaya maju untuk masa hadapan. Tengok next. Next. Ini saudara-saudari sekalian adalah model ataupun asas yang dibentang oleh Ibn Khaldun dalam nak membina tamadun. Mesti ada 7 elemen ini. Bermula dengan asabiyah. Ini Ibn Khaldun jelaskan dengan detail. Tuan-tuan boleh baca buku Muqaddimah beliau. Saya ada. Buku bahasa Melayu pun saya pinjam pada Ustaz Ismail dulu. Itu tak cukup, saya balik buku bahasa Inggeris. Ada kat rumah saya. Lebih kurang 800 muka surat. Letih juga nak baca. Tapi abang saya dia kata dia baca 30 kali buku ini. Nak faham. So Ibn Khaldun meletakkan asabiyah sebagai asas pertama sekali dalam menggerakkan tamadun. Apa itu asabiyah?
Asabiyah yang dikatakan sini ialah asabiyah yang berkasih sayang, tolong menolong sesama bangsa. Bukan asabiyah yang mengenepikan orang lain, bukan menghina orang lain, bukan mengenepikan bangsa lain, tidak. Tetapi asasnya diambil daripada sirah Rasulullah SAW bagaimana Quraisy itu merupakan sebagai asas kasih sayang pembinaan negara Islam ketika itu. Jadi membina kasih sayang ini, tolong menolong. Hari ini kalau kita tengok kedai orang Melayu, siapa yang tolong? Orang Melayu pun tak tolong. Makanan orang Melayu pun tak tolong, tak rasa apa sensitif pun. Sebab itu hari ini peniaga-peniaga Melayu tak boleh maju ke depan. Kita bukan, kadang-kadang beras yang sama, gula yang sama, biskut yang sama, ada dijual di kedai Melayu dan di kedai bukan Melayu. Tapi kita lebih seronok pada kedai bukan Melayu. Kerana apa? Mungkin dia murah di mesin, dia dekat, kan, dan sebagainya. Jadi kita tidak ada langsung mujahadah. Tidak ada perasaan kasih sayang. Tidak ada perasaan tolong menolong, kan, sesama kita. Jadi menyebabkan kita tetap mundur dalam konteks ekonomi. Begitu dalam konteks sosial. Kita dah lari. Dulu di kampung-kampung terkenal, kalau anak membuat silap, jiran akan report pada mak ayah. Sekarang ni kalau anak buat silap, mencuri, dia peduli apa? Engkau, aku. Tidak ada. Jadi elemen tolong menolong ini, kasih sayang ini sudah begitu jauh di kalangan orang Melayu. Tetapi kalau kita tengok bangsa lain, saya suka sebut apa yang disebut oleh Tok Ki lah. Saya punya sifu lah dalam ni. Dia kata bangsa Cina, mati-mati akan tolong orang Cina. Bangsa Melayu, mati-mati akan matikan orang Melayu. Jadi memang elok dia mampus. Ini statement Tok Ki lah, saya suka orang-orang yang macam ini. Yang clear. Tak payah nak berselindung-selindung, berlapik-lapik bercakap. Ini realiti. Kedai Cina boleh hidup dalam kampung Melayu. Kedai Melayu takkan hidup kampung Cina. That is the fact, reality. Sebab kita tak boleh, tak mahu membantu orang kita punya perniagaan. Jadi ini bagi saya membina asabiyah ini. Asabiyah yang positif ini adalah satu yang dituntut dalam nak membangunkan tamadun. Kalau tak ada yang ini, kita tak berkasih sayang, tak menolong-menolong, maka kita tak akan boleh mendapat satu perpaduan. Kepimpinan yang wibawa yang adil. Ini juga asas kepada tamadun. Kita tahu bahawa mana-mana, baik institusi, baik keluarga, baik organisasi, apatah lagi negara, semuanya bergantung pada pemimpin. Baik pemimpin, baiklah. Sebab kata Lee Leong Sek dulu. Dia yang mula sebut ni. The fish rot first at the head. Dia ikan ni busuk dulu kat kepala. Jadi kepala busuk, badan semua busuk. Jadi pemimpin yang adil ini, pemimpin yang ada wawasan dalam membangunkan bangsa dan agama ini, yang ini bagi saya bukan tidak ada, tetapi still ada loophole di sana dan di sini. Jadi ini bagi saya satu kekosongan yang harus kita isikan di masa hadapan ini. Jadi keutamaan kepimpinan ini semua mafhum. Kalau kita tengok Imam Al-Ghazali ataupun Juwaini, beliau meletakkan untuk membangun tamadun mesti ada prophetic leadership, dia panggil. Maknanya pemimpin yang ada nilai-nilai ataupun sifat kenabian. Tapi Ibn Khaldun kata tidak. Agak sukar kita nak sampai orang yang ada sifat-sifat para rasul ketika ini. Apa yang dia ada ialah mungkin seorang leader yang tidaklah kuat sangat dari segi pemahaman, jati diri dan sebagainya, tetapi dia disokong oleh rakyat yang knowledgeable. Disokong oleh penasihat, ulama-ulama, intellectuals yang mempunyai integriti dan berwawasan. Ini yang kita nak lahirkan. Untuk nak cari Abu Bakar atau Umar, mungkin saya rasa tidak.
mustahil kita nak, tidaklah mustahil, tapi hampir-hampir ke situ. Tetapi yang kita nak lahirkan ialah intellectual, ulama. Bukan saja ulama dalam bahagian agama, dalam bahagian ekonomi, dalam bahagian sosial, dalam bahagian pelajaran, pendidikan, bahasa. Ini sepatutnya the gist of civilization. Dia nak menyokong pemimpin kita. Ya? Baik, hilang. Yang kedua, pendidikan. Ketiga, pendidikan. Saudara-saudari, ilmu dan pendidikan tak dapat dielakkan. Orang yang, masyarakat yang tak ada ilmu dan tak ada pendidikan akan hanya dipermainkan orang lain. Banyak orang kata kenapa kita mengkaji sejarah. Bagi saya, kalau tak faham sejarah, kita akan ditipu oleh sejarah. Berapa kali kita ditipu oleh sejarah? Bermula dengan perjanjian Pangkor. 80 berapa? 1874. Saya tak ingat dah lebih kurang. Tuan-tuan tahu apa berlaku masa itu? Raja Melayu menyerahkan seorang gangster ginseng untuk negotiate dengan British. Gangster. Orang bangsa Tionghoa. Raja Abdullah tak reti bahasa Inggeris, dia tak reti menulis, dia duduk. Itu dah satu kesilapan. Masa kita merdeka, siapa buat perlembagaan kita? 3 orang putih, 1 orang India, 1 orang Pakistan. Mana orang Melayu? Tak ada. Few years ago, beberapa tahun yang lepas, masa berlaku perubahan kerajaan kali pertama, siapa yang dilantik peguam negara? Tommy Thomas. Terima kasih, memang. Semalam ada lima majlis raya. Makan punya makan. Jadi maklumlah. Lebih sikit makan. Jadi dia terlekat sikit. So kita letakkan position yang penting kepada orang lain dalam mendraftkan, menentukan masa depan kita. Mungkin atas dasar faktor politik. Tapi ini yang saya katakan bahawa, sila Datuk Masyidah. Ini bagi saya, kita mengulangi sejarah. Sebab kita tak faham sejarah. Kita hanya membuat silap demi silap sahaja. Jadi sebab itu kita berada di tahap yang tak berubah-ubah. Saya membaca buku seorang pejuang rakyat ni lah, zaman Pak Sako apa semua ni. Tahun 47. Dia round satu Malaysia. Dia tengok orang Melayu hanya sekadar duduk di kampung-kampung, rumah buruk-buruk, menjadi second class citizen. Dan saya tengok, selepas puluhan tahun selepas merdeka, kita tak ubah seperti itu. Kita semakin terpinggir, keluar. Kita tak mampu nak beli rumah yang besar-besar di Kuala Lumpur. Di bandar-bandar besar. Sebenarnya, nasib kita masih tak buruk. Jadi, kena ada satu revolusi. Ekonomi. Ini satu bidang. Kenapa yang berlaku tata kelola hari ini? Isu tata kelola, rasuah dan sebagainya. Sebab orang Melayu tak ada duit. Semua nak duit, nak kaya cepat dan sebagainya. Sebab itu Za'bar telah menulis 40-50 tahun dahulu. Masalah Melayu hari ini, masalah kemiskinan. Bukan saja miskin harta, miskin akidah dan sebagainya. Jadi memang kemiskinan ini merupakan agenda orang Melayu. Kita dulu adalah seorang dalam top 10 yang terkaya. Hari ini dah nombor berapa dah Syed Mukhtar? Saya tak tahu dah. Berbelas dah. Why?
Sebab itu kita kalau tanya saya, apa visi kita? Kita nak Malaysia ini maju. Tetapi mesti orang Melayu menjadi tungkak kepada kemajuan negara ini. Bukan kita nak mengambil orang lain punya harta, tidak. Mereka nak maju, tetapi sekurang-kurang kita mestilah sebagai bangsa asas, kita mesti tunggal. Sekarang ni nama maju, apa arti maju kalau kita hanya jadi pengemis di tepi jalan. Penguatan sistem dan undang-undang. Ini tak apalah, ini kita bukan bidang kita, tak ada kuasa, tak ada buat apa. Seni budaya dan identiti. Ini satu lagi. Saya membaca buku Mao Zedong. Maulah mungkin kita tak setuju ideologi dia. Tapi dia telah berjaya membuat satu revolusi yang berjaya menyingkirkan British, Jepun dan sebagainya dengan menubuhkan apa diistilahkan sebagai cultural revolution. Revolusi kebudayaan. Sebab ketika itu China telah dikuasai oleh orang Inggeris dan orang Jepun. Banyak orang Cina dah mula tertarik dengan budaya. Macam kita sekarang ni lah. Kita buat dulu 7,000, 8,000 je. Seperti yang disebut oleh Shidi tadi. Tapi Bon Odori 40,000 datang. Dengan pakaian Jepun, bangga ni. Ini. Jadi apa dia buat? Dia buat satu revolusi, cultural revolution. Minta semua orang Cina balik-balik pada bahasa Cina. Balik lagi budaya Cina. Dan akhirnya dia berjaya membuat ataupun menubuhkan negara komunis. Walaupun kita tidak setuju dengan tindakan dia. Kerana dia telah membunuh 20 juta orang. 20 juta orang dia bunuh bukan sikit. Tapi that's how. So maknanya, isu cultural ini, isu bahasa umpamanya, isu budaya kita, busana kita, pakaian kita, tradisi kita, inilah semua merupakan jati diri kita. Sebab itu kita nak buat hari peradaban bangsa Melayu ini. Saya harap tuan-tuan semua boleh datang pada 1 Muharram. Kita nak demand, minta pada kerajaan kalau boleh 1 Muharram dijadikan hari peradaban bangsa Melayu. Kita nak hidupkan balik budaya-budaya zikir kita. Kalau tuan-tuan bacalah buku Frank Swettenham yang ditulis, saya ingat istilah Trumley, ditulis pada tahun 1800 something. Saya baca buku itu. Dia kata memang orang Melayu ni kuat agama dan masa itu ada gambar orang Melayu dah bertudung, perempuan dah bertudung. Umpamanya. Mana budaya Melayu memang kuat kerja. Sebab itu saya menyanggah isu Tun Mahathir. Dia kata orang Melayu malas bekerja. Saya cakap depan-depan dia, mana boleh. Di kampung saya masa saya kecil, orang Melayu lepas subuh sudah pergi ke kebun ketah. Dia menoreh sampai pukul 10, lepas itu dia berehat sekejap. Masa berehat itulah dianggap sebagai malas. Dia minum teh kedai. Bukan apa dia nak tunggu getah dia kering. Supaya dia boleh collect, dia ambil balik. Nak tunggu getah dia kering. Kemudian lepas dia buat getah, petang dia berehat sekejap. Dia bangun pukul 3, dia pergi sawah pula. Dan ini berlaku pada keluarga saya sendiri. Kita ada kebun getah, kita ada sawah belakang rumah masa ketika itu. Jadi bukan malas. Cuma dari segi pentadbiran ketika itu, penjajah ketika itu memang menekan bangsa Melayu. Tak ada beri belajar, tak beri berniaga dan sebagainya. Jadi kita dah jadi satu keadaan yang sangat selesa dan sebagainya. So ini bagi saya kena hidup balik budaya-budaya Melayu. Dan akhirnya, apa yang dikatakan oleh Ibn Khaldun, kena ada sentiasa semangat tajdid ini, pembaharuan ini, renaissance ini, kesedaran ini kena sentiasa ada, iaitu akan menyebabkan sesuatu tamadun itu akan kekal. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, semua ini telah kita buat dan kita dah pun ada tim dia. Misalnya untuk 3, 4 elemen yang pertama kita telah membuat, kita katakan sebagai Akademi Kepimpinan Tun Perak. InsyaAllah dalam masa 15 tahun kita mensasarkan, kita menyantuni 500,000 orang pemimpin muda. Dan daripada 500,000 ni kita tak minta banyak, kita minta 100 orang saja yang betul-betul menjadi leader. Dan kalau leader ini menjadi, saya rasa insya-Allah
negara kita akan mempunyai sosok tubuh yang boleh membina kembali tamadun orang Melayu. Kita ada koperasi yang kita mensasarkan capital lebih kurang 50 juta. Yang saya yakin saya boleh dapatlah insya-Allah dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Puan Haili ada, kita ada daripada ayahanda, kita pada ada macam-macam lah. Datuk Ras Adi Barazi patut dia datang ini, dia kata nak datang. Dia pun ada 1.5 million. Ibu tunggal pun ada lebih kurang 1 million. All these are potential members of our cooperative. Kalau kita ada 50 juta, insya-Allah we can make a change. Ini diketuai oleh Datuk Nizam yang merupakan sebagai head pada ekonomi kita. Kita baru diberitahu oleh Datuk Amin tadi. Amin. Dia ada kontak di Afghanistan dan di Pakistan dan juga mana tan lagi? Iran. Dia ada 240 juta rakyat yang memerlukan produk daripada negara kita. So probably we will send them kat sana. Tuan-tuan, saya baca laporan sinar. Mula saya ingat 20 bilion, rupanya Bumi Putera lah, termasuk Melayu dan Bumi Putera lain. Kita belanja 109 bilion satu bulan. Inilah yang pergi Jaya, makcik-makcik ini yang pergi Jaya semua ni lah. Yang pergi Speedmart semua ni. Kita spend 109 bilion. Mana setahun berapa trilion. Orang Cina 42 bilion. India dalam 17 bilion. Kalau saya ingatlah lebih kurang figures itu. Maknanya kalau kita ambil 10% saja daripada 109 bilion ni, kita ada 10 bilion. Berapa ratus billionaire kita boleh lahirkan di kalangan orang Melayu. Tapi kalau tak ada asabiah, tak boleh nak buat apa. Sebab itu kita kena, sentimen ini kita kena develop. Bukan untuk mengenepikan, mendiskriminasikan masa lain. Kita bukan nak menarik harta YTL, harta berjaya, tak. Because within ourselves, we can do it. Dan kalangan kita pun kita boleh buat. Banyak barangan yang kita boleh buat. So, kita buat akademi, kita ada koperasi gagasan ekonomi Melayu, kita panggil GEMA. Dan kita ada di peradaban. Yang kita jangka, kalau dulu hadir dalam 7-8 ribu, kita estimate kita nak kalau boleh 30 ke 40 ribu orang. Kita sudah dapat komitmen lebih kurang 12 ribu nak datang. So mungkin dijangka buat di MAIPS, di UPM sana lah. Dia boleh muat dalam 30-40 ribu orang. Jadi kita nak hidupkan ini. Jadi saudara sekalian, minta maaf ambil masa sikit. Saya nak cerita apa itu nasionalis bagi tuan-tuan dan puan yang tidak lagi memahami dan apa agenda kita. Kita nak membina tamadun kembali orang Melayu. Kita bukan hanya fighting. Itu kita buat jugalah. Rakan-rakan lain pun buat. Sebab itu saya declare dulu. Saya tak mau dah demo-demo ni. Saya tak mau dah buat press statement sangat. Bukan tak boleh. Saya dah buat. From the smallest demo 2-3 orang sampailah I said 500,000 or even more, some say 1 million people come out, turn out. Itu saya dah buat. Saya yang lead semua tu. Static room pun saya lead. Memorandum sejak zaman Pak Allah, zaman Najib, macam-macam memo saya hantar dah. Baru ini memo ke Agong ada lagi. Saya tulis surat ke Agong tentang Perlembagaan Bahasa Melayu. Agong reply. Kita bawa saman kerajaan ke Vernacular School. Kalah. I've done everything on firefighting punya isu ni. So to me, let's play another game, another strategy. Supaya hari ini mudah-mudahan insya-Allah. Tapi kita takkan sokonglah kawan-kawan yang memperjuangkan isu-isu ini, isu bahasa dan sebagainya. So saya rasa itu saja tuan-tuan dan puan sekalian. Terima kasih sekali lagi pada Datuk Datin, profesor-profesor ramai ni, profesor hebat-hebat ni yang ada profesor emeritus semua ni. Memang kita memerlukan sumbangan daripada profesor semua dan juga rakan-rakan kita daripada Tionghoa yang ada pada hari ini. Kita bukan negatif punya rasis ya. Brother semua, we are not native. We are friend. My closest friend is a Chinese, you know. My closest friend is Chinese. We have been friendly for 30 over years. Lagi panas, Jangan beri dia mak ya. My closest friend is a Chinese. So itu terima kasih perempuan. Minta maaf, ambil masa sikit. InsyaAllah kita ada jadual yang juadah yang tidaklah begitu hebat sangat. Tapi cukuplah
Dan kita tahu tuan-tuan dan puan, datuk-datuk semua sibuk, ada 3-4 event. Terima kasih kerana memberi ruang kepada nasionalis untuk datang. Mudah-mudahan ini merupakan sebagai mukadimah kepada ukhuwah, kepada asabiyah kita. Asabiyah kita di masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.